sleeping train coach. So ya dia kacau kok. Oh, tengok tak. Semua orang pakat ada masuk dalam ruang katil masing-masing. So tempat duduk tadi dijadikan katil. Di bawah macam mana. So yang bahagian bawah ada view, yang bahagian atas ni dia tak ada view. So that's why lah harga tiket atas tadi 1,003 baht, tiket bawah 1,103 baht. So tu perbezaan dia. Kita tak ada view, dia agak sunyi sikit lah kan. Pada saya so far okey lah untuk kita perjalanan yang jauh daripada pukul 5.45 petang sampai esok pagi. Boleh lah nak rest kan. Allah, ni sajalah nak tunjuk sikit kan. So boleh santai, kita boleh santai. So ni keadaan dia, tunjuk kaki, boleh tunjuk. Dah tunjuk kaki, nampak. Dan kat sini dia ada bagi kita blanket dia bagi dalam plastik, bukan bekas orang pakai, baru. So kalau kita nak pakai, kita koyak. Kita tengok sikit. Okay, dia ada bagi blanket, selimut, blanket, selimut. So baru lah. Sejuk lah ni, sejuk. Aircon atas kepala, memang sejuk. So beginilah rupanya. Lebih kurang macam ni. Pastikan barang peribadi kita dikawal rapi, dia jaga. Takut lagi ada pickpocket atau apa bahagian. Kalau boleh letak semua di bahagian kepala. Dan ni remote blanket kita tadi. Sejuk, memang sejuk. Ni aircon atas kepala. So esok kita jumpa. Good night.